Siapakah pula saksi inkues yang seterusnya jika pelajar ini dipanggil sebagai saksi di mahkamah korona? Banyak persoalan penting mungkin akan ditanya. Mengapa dia bangun seawal itu untuk mencuci pakaian? Adakah benar dia mendengar bunyi jatuh? Atau ada sesuatu yang lain berlaku? Di manakah dia berada ketika dia mendengar bunyi tersebut? Apa yang sebenarnya dia nampak sebelum pergi memanggil pengawal? Justice Ozara. Ramai tertanya-tanya siapakah pula saksi inkues yang seterusnya selepas pengawal keselamatan Lina Mansonding tampil di mahkamah sebagai saksi ke-6. Antara yang mungkin adalah pelajar pertama yang menemui Zara Khairina Mahathir terbaring tidak sadarkan diri di kawasan asrama sekitar jam 3 pagi 16 Julai yang lalu. Apa yang kita tahu setakat ini adalah pelajar tersebut merupakan seorang pelajar tingkatan 4. Dia bangun awal kerana mahu mencuci pakaian, sesuatu yang dikatakan jarang berlaku pada jam 2 hingga 3 pagi di asrama tersebut. Dalam kenyataan Lina, pelajar itu mendakwa mendengar bunyi seperti sesuatu jatuh. Apabila dia menoleh, dia ternampak kelibat tubuh di atas tanah. Tetapi kerana rabun, pelajar itu tidak dapat mengenal pasti siapa mangsa. Dalam keadaan cemas, pelajar ini segera mencari pengawal keselamatan dan memberitahu anti ada budak pengsan. Jika pelajar ini dipanggil sebagai saksi di mahkamah korona, banyak persoalan penting mungkin akan ditanya. Mengapa dia bangun seawal itu untuk mencuci pakaian? Adakah benar dia mendengar bunyi jatuh? Atau ada sesuatu yang lain berlaku? Di manakah dia berada ketika dia mendengar bunyi tersebut? Apa yang sebenarnya dia nampak sebelum pergi memanggil pengawal? Kenapakah pelajar itu tidak merasa takut? Kerana dia bersendirian, tiba-tiba nampak tubuh di tanah. Adakah ianya tidak menyeramkan beliau? Pelajar itu mengatakan dia rabun. Adakah dia tidak memakai kacamata? Adakah dia tidur awal? Adakah dia pernah melihat Zara Khairina sebelum malam itu dalam perjumpaan dengan pelajar senior? Ini adalah antara soalan-soalan penting kerana pelajar inilah individu pertama yang menemui Zara Khairina dalam keadaan kritikal. Banyak lagi soalan yang mungkin akan ditanya. Jika keterangan pengawal keselamatan sebelum ini membuka kisah yang pertama, mungkinkah pelajar ini akan membuka bab baharu yang lebih mengejutkan? Pelajar pertama ini mungkin memegang kunci penting kerana dialah yang mula-mula menyaksikan keadaan Zara. Tapi adakah keterangan daripadanya nanti akan menguatkan cerita atau menimbulkan lebih banyak persoalan? Sehingga waktu dia dipanggil atau saksi-saksi lain memberikan keterangan dalam prosiding inkues Zara Khairina, kita hanya boleh berteka-teki berdasarkan semua kenyataan rasmi, berita sahih dari media arus perdana dari semasa ke semasa. Dan akhirnya, keputusan daripada Hakim Mahkamah Korona lah mengenai inkues ini akan menentukan sama ada berlakunya jenayah atau tidak. Kita jumpa lagi dalam video-video akan datang. Jangan lupa subscribe, komen dan kongsikan pendapat anda. Kerana setiap suara, setiap persoalan mungkin membawa kita lebih dekat kepada kebenaran. Justice for Zara. Anda semua memang best. Best sudah kembali kita bikin sampai jadi. Jatuh bangun tetap berdiri. Kita cuba dan cuba lagi sampai jadi.